Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, jadi sharing hari ini tercetus daripada salah satu perkongsian Dr. Ari Ginanjar, Pak Ari, founder ESQ, tentang Lailatul Qadar. Jadi macam yang kita semua sedia maklum ya, 10 malam terakhir bulan Ramadan ni kebanyakan kita umat Islam memburu Lailatul Qadar ya, yang dalam Al-Quran Allah berfirman malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kita target bila kita beribadah atau buat apa sahaja amalan yang baik, maka dia akan digandakan pahalanya macam seolah-olah ataupun memanglah kan kita telah beribadah ataupun beramal selama 1000 bulan ataupun 83 tahun. Wow. So itu satu sudut pandang, dan daripada perkongsian Pak Ari kita dapat satu sudut pandang yang lain juga. Dia lebih kurang tapi ada sedikit berbeza sebenarnya, dan ini pada saya mind blowing lah. InsyaAllah bayangkan seseorang itu 10 malam terakhir Ramadan dia sungguh-sungguh ikhlas ya, mahu mencari Lailatul Qadar. Dia beribadah ya, beriktikaf, mau cari Lailatul Qadar ni dengan hati yang ikhlas kan. So ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala pada salah satu malam dia dapat beribadah malam itu. Dia dapat menikmati, menghayati malam itu ya, malam Lailatul Qadar yang pada masa itu bukan sahaja Allah bilang Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tapi juga tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Turun malaikat dan juga ruh, iaitu Jibril ya, membanjiri muka bumi. Bukan itu maksud ayat itu, tapi ialah ramai. Ini pun ustaz-ustazah selalu berkongsi pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu turun malaikat ya, membanjiri bumi dan langit. Masya Allah. Jadi bayangkan seseorang itu dia ikhlas mau mencari Lailatul Qadar, dan dia dapat pada malam itu dikelilingi pula oleh para malaikat. Masya Allah. Sudut pandangnya di sini ialah oleh kerana dia dapat malam ataupun malam Qadar ataupun Lailatul Qadar itu, maka dia telah merubah seluruh hidupnya. Maksudnya kan malam itu sama dengan lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun, dan kebanyakan kita umat Nabi Muhammad SAW 83 tahun itu seolah-olah seumur hidup sudah. Kan? Seumur hidup. Jadi maksudnya dengan kita dapat Lailatul Qadar itu membuat kita punya hidup ni berubah disebabkan malam Lailatul Qadar itu. Jadi bayangkan kan, bila orang tu sudah berubah, insya-Allah kalau dia dapat malam Lailatul Qadar itu dengan ikhlas, dia tidak akan kembali kepada, kalau sebelum itu dia kurang baik, dia tidak akan kembali kepada kurang baik, dia akan terus berubah menjadi lebih baik jati diri dia. Gitu, jati diri jadi lebih baik, spiritual, hubungan dengan Allah jadi lebih hebat. Jadi ini yang semoga jadi semangatlah buat saya untuk sungguh-sungguh menghayati, cuba memburu Lailatul Qadar, dengan harapan ya ibadah dan juga amalan itu dilipat kali ganda seolah-olah telah beramal beribadah selama 1000 bulan, dan begitu juga semoga selepas itu berubah ya kehidupan ini disebabkan kita telah dapat menghayati Lailatul Qadar itu di dalam bulan Ramadan. Masya Allah. Tabarakallah. Terima kasih ya Allah. Ya Alhamdulillah ya Allah kerana telah memberikan anugerah yang cukup hebat ini. Yang penting sekarang ini kita mahu buru ataupun tidak. Tapi insya Allah ya kan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.